Cik nak tanya sikit Cik, kedudukan Ketua Pembangkang bila Hamzah Zainuddin dipecat tu Cik? Kita akan bincang dalam masyarakat. Kita rapat. Bila tu? Masyarakat insyaAllah akan diadakan saya dua lagi lah. Masa dekat. Ya, Ya. Sekali dengan yang dengan nak bincang pengurusi tu dah pengurusi PN tu. Sekali nak bincang Termasuklah musim PN. Tapi Cik, anda kata bersatu tak setuju Cik, macam mana Cik? Itu pulang kita belum buat keputusan lagi. Tengok dulu lah. Kemudian akan datang kita tahu. Pasal dia ambil alih tak? Kalau jadi Ketua Pembangkang. Memang kita berhasrat nak ambil alih Perikatan Nasional. Tapi untuk Ketua Pembangkang tu macam mana Cik? So, kemudian belum ada keputusan lagi. Cik, sebenarnya ada jumpa Hamzah ada bincang atau bincang nak saya kemungkinan selepas. Jadi semua jumpa saya, semua pihak. Pihak Hamzah berjumpa, Puan saya Mahathir mai jumpa. Dua-dua mai jumpa belakang. Hamzah kata mungkin buat rumah baru ya cik. Kalau lepas dia Itu terpulang pada dia lah. kalau masih parti baru ni masuk Belum dibincang. takut dia timbul konflik dalam PN. Tak, kita tak bincang lagi benda tu. dua-dua pihak jumpa tu cakap pasal apa? Dua-dua pihak. Masing ada hujah masing-masing lah. Saya dengar belakang juga sekarang. Dan kita nak selesaikan. Tapi Cik setuju tak bila Hamzah kata nak tubuh parti baru tu, rumah baru tu? Itu terpulang pada dia. Maksudnya kena menyokong dia lah. Yang penting kita nak selamatkan Perikatan Nasional dulu. Kerana PAS berpendapat bahawa kita nak mengatas negara mesti melibatkan semua pihak. Ya. Okey, Terima kasih. Terima kasih.